Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ni 24 hari bulan 4 26. Ni saya datang ziarah sahabat saya sedang berniaga. Jam sekarang pukul 8.35. Ni sudah lewat dah. Mungkin kuih dia itu apa dengan nasi lemak dia sudah nak habis ni. Kuih dia sudah habis ni. Kuih dia sudah habis. Ada nasi lemak pun daripada 100 bungkus lebih tadi. Ni ada lebih kurang 5 bungkus. Ni bos dia Encik Razali yang meniaga nasi lemak RM1.50 di Seksyen 17. Ni nak habis dah. Ada 2 bungkus lagi dah. Ni pukul 8.35 Encik Razali. Ni dia itu jalan ke sekolah agama. Sebelah ini dia panggil Masjid Al-Amin Seksyen 17. Jalan ni dia panggil itu Taman Bunga Kebun Bunga MBSI. Tu anak-anak pokok bunga. Ni Cik Zali. Jadi siapa yang nak mari nak makan nasi lemak murah sini special punya RM1.50. Itu kuih dia apam balik ke apa ni dia jual RM2 satu bungkus. Ni kuih rasa habis dah ni. Ni ada nasi lemak. Nasi lemak pun habis dah nasi lemak. Habis licin dah. Ada pukul 8.35 sudah habis dah. Jadi siapa nak makan nasi lemak sini dia buka kedainya pukul 6.45. Dia kalau pukul 8 lebih insya-Allah habis. Hari ni pukul 8.35 pun sudah habis. Ni sudah kemas balik Cik Zali. Siapa-siapa nak makan nasi lemak mari sinilah. Masjid Al-Amin Seksyen 17. Tu Masjid Al-Amin sebelah sana tu. Tu nampak masjid tu. Tu. Itu menara punya nampak. Ni marilah. Okey, assalamualaikum.